Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Salam Ramadan salam Ramadan semua penghulu. Salam Jumaat juga hari ini penghulu segala hari dan hari ini sebenarnya kita berada pada 1 Ramadan. Jadi selamat menyambut orang kata apa? Selamat menjalani ibadah puasa pada hari ini. Permulaan orang kata permulaan bulan bulan di mana kita umat Islam berpuasa. Jadi sengit pula ni. Okey, ajak kawan-kawan yang lain, mudah-mudahan mereka boleh dapat ilmu daripada perkongsian kita hari ini. Jadi hari ini kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat hari ini harga emas pun bagus. Jadi tuan-tuan pun mungkin dalam mood orang kata apa? Puan Ain. Hai Puan Ain, apa khabar pagi ni? Puan Ain ni betul isteri. Mungkin dia saudara kan? Cik tadi pandai je. Puan Ain, orang kata salam kenal. Kalau Puan Ain tak kenal ini anak makcik Makonah yang duduk Taman Surga tu, menantu dia. Jadi mungkin kalau tak kenal itulah dia yang bercakap ni. Dayat, salam Jumaat Dayat. Salam Ramadan juga. Dayat ni kawan kita. Tuan Haji Samadin, salam Ramadan untuk yang kawan-kawan yang mungkin baru masuk. Jadi hari ni sempena Ramadan sebenarnya sempena Ramadan kita ubah tajuk kita. Kalau kita selalu bercerita tentang pengurusan gaji kita cerita tentang macam mana nak gunakan emas untuk kita punya kehidupan. Jadi mungkin bulan Ramadan ni mungkin bagus untuk kita belajar tentang macam mana kita disiplinkan tuan-tuan kita belajar sebenarnya kita bila Ramadan tu kita akan kata okey, disiplinkan kita punya nafsu kita. Jadi kita pun disiplinkan juga keuangan kita. Jadi sebenarnya kita tahu sebenarnya Ramadan tu dia banyak mendidik lah sebenarnya kan. Selalu kita kata ni puasa lah, puasa, ingat tu puasa nanti kita punya pahala kan nanti kurus kan. Jadi kita kena kurangkan bercakap kita kena orang kata apa, buatlah benda-benda yang bagus-bagus, benda yang baik-baik semua kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin baru masuk, salam perkenalan daripada kita. Kita nampak Puan Azura, kita nampak Sofia, Nur Hisamsu, nama macam orang Jepun sikit. Dayat, Allah akram. Moga Ramadan kali ini lebih bermakna buat iman dan amal kita. Cipta, terima kasih terima kasih kepada Dayat atas doa dan atas orang kata apa, ilmu yang dikongsikan pagi ni. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan satu level lebih bagus daripada mungkin Ramadan sebelum ini tuan-tuan Kalau Ramadan ni mungkin kita kata saya dapat markah, Ramadan lepas mungkin tak dapat markah penuh kita usahakan untuk dapat markah penuh. Jadi hari ini sebenarnya tuan-tuan, Cipta masih ada kat kampung. Orang kata apa, mula berpuasa, ambil cuti, balik kampung, jadi berpuasa di kampung. Dan lepas ni petang ni akan berbuka puasa dekat kampung juga, kampung sebelah Cipta. Dan esok dah mula kerja. Itu jadual untuk hari ni lah, jadual hari ini. Jadi semalam Cipta tak dapat live semalam. Itu dia cakap, alah rugi satu hari Cipta punya live. Sebab semalam sebenarnya dekat kampung buat majlis doa selamat sebelum tu tahlil. Jadi semalam doa selamat sebab adik Cipta yang dekat KL tu dia tak dapat balik. Jadi semalam kita jumpa dengan adik yang tak dapat jumpa masa waktu kenduri gitu. Jadi semalam sekali lagi kita kumpul-kumpul lah, yang mana ada je adik Cipta yang seorang dah balik Perak, tak adalah. Jadi ada berapa orang je sebenarnya semalam, tapi tetap meriah tuan-tuan kita bersama dengan menyambut Ramadan. Jadi semalam
Daripada pagi sampai ke petang duduk kat dapur kan. Pergi pasar, pagi-pagi. Macam-macam lah aktiviti semalam. Dan semalam juga sebenarnya Cik Ta nak ucapkan tahniah kepada seorang penyimpan emas di bawah bimbingan Cik Ta, Tuan Zam. Tuan Zam dia dah daftarkan tuan-tuan dan buat belian pertama untuk 5 orang anak tuan-tuan akaun simpanan emas dunia. Jadi Cik Ta ucap tahniah kepada Tuan Zam yang dah ambil tindakan sebenarnya tindakan untuk jadikan anak-anak ini lebih celik emas tuan-tuan. Jadi itulah juga sebenarnya yang mungkin kita boleh buat kita boleh ajar anak-anak kita untuk halakan kat mana duit raya mereka nanti. Jadi itu juga sebenarnya salah satu disiplin yang kita boleh belajar daripada Ramadan ni. Selain daripada Ramadan tu kita ajar kita untuk berjimat cermat tuan-tuan berjimat cermat. Jadi sebahagian daripada duit yang kita jimat-jimatkan tu kita boleh simpankan dalam akaun simpanan emas untuk anak-anak. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan mungkin juga ada pasangan yang ataupun adik-beradik yang belum mulakan simpanan, boleh juga mulakan simpanan emas sempena Ramadan tuan-tuan sempena Ramadan. Jadi itu yang kita kongsikan. Sebab apa? Sebab daripada simpanan kita yang sikit-sikit tu tuan-tuan, kita tak sedar sebenarnya kita boleh jadi kaya. Walaupun orang kata Cik Ta, kita Ramadan ni kan kita kena beribadat. Betul, beribadat. Tapi Cik Ta bagi ilmu, berkongsi ilmu tu juga Cik Ta harapkan dia jadi satu ibadat di mana kita kongsikan ilmu yang bagus-bagus tuan-tuan ilmu yang bagus-bagus yang kita boleh dapat manfaatnya. Puan Faiza Puan Sanisa, Tuan Helmi, Puan Aminah, Mr. Arjun, Cik Ta nampak Cik Rashid, Dr. Rohana dan tuan-tuan dan puan-puan yang lain lah yang mungkin bersama kita pada pagi ini. Jadi sebenarnya tuan-tuan, dalam kita orang kata menjalani ibadah puasa, kita memang memang digalakkan kan, memang kita digalakkan untuk berjimat cermat. Kita juga digalakkan untuk berhemah dalam berbelanja. Jadi itu sebenarnya daripada dulu tuan-tuan, waktu kita mungkin kita bukan bulan puasa pun kan, bukan bulan puasa pun kita dah, kalau kita ada ilmu pengurusan keuangan yang bagus tuan-tuan, kita pun dah belajar perkara itu dan kita dah disiplinkan diri kita dari segi keuangan Maksudnya macam mana disiplin tu? Kalau contohnya gaji, simpan dulu baru belanja. Itu satu disiplin. Jadi kalau disiplin tu kita amalkan, dia jadi rutin. Bila rutin tuan-tuan, kita dah tak jadi satu perkara yang menyusahkan kita untuk kita buat. Jadi ada orang tanya, Cik Ta, kan Cik Ta selalu cerita Cik Ta simpan emas masa tahun 2018 dulu. Sampai sekarang Cik Ta masih simpan ke? Cik Ta kata memang Cik Ta masih simpan sebab itu disiplin yang Cik Ta dah letakkan dalam diri sendiri tuan-tuan. Kita tak rasa itu satu perkara yang sukar. Jadi untuk bila gaji je kita rasa tak ada masalah untuk kita alihkan. Sebab kita tahu itu adalah simpanan kita. Jadi kalau kita dah tahu itu simpanan yang boleh menjadikan kita punya orang kata keuangan tu lebih bagus, kenapa kita tak buat? Kenapa kita tak buat? Kita selalu tanya macam tu kan. Dr. Salma, apa khabar Dr. Salma? Dr. Salma ni juga penyimpan emas di bawah bimbingan Cik Ta yang sekarang ni dah bersara dan ada satu bisnes sendiri, bioelektrik massage Jadi Dr. Salma pun siapa-siapa lah yang nak dapatkan perkhidmatan boleh jumpa Dr. Salma Dr. Salma ada bisnes urut guna elektrik ni. Jadi mungkin kita kata itu pun mungkin satu disiplin yang kita boleh aturkan untuk diri kita sendiri tuan-tuan, di mana kita jaga kesihatan kita. Ada banyak cara kan kita jaga kesihatan kita. Kalau yang suka pergi dekat padang pergi dekat taman ke apa, dia boleh buat tu. Tapi kalau kita lebih suka duduk dekat rumah, boleh pergi dekat Dr. Salma punya tempat. Itu untuk kesihatan. Jadi kesihatan tu kat mana-mana pun penting. Kesihatan keuangan pun penting juga. Memang sangat penting tuan-tuan Sebab apa? Kalau kita dah ada simpanan yang kukuh, kita tak rasa risau tuan-tuan. Tak rasa risau Walau orang kata apa? Katalah berlaku perkara-perkara seperti mana berlakunya waktu COVID dulu tuan-tuan, di mana kita tak boleh pergi kerja.
Kita kena duduk rumah je. Jangan keluar. Ada perintah kawalan pergerakan. Kita tak boleh keluar waktu itu. Jadi kalau kita dah ada duit yang kita boleh pakai waktu itu untuk meneruskan kehidupan, kita tak rasa risau. Tapi kalau kita tak ada simpanan tuan-tuan, kita akan rasa nak hidup pun rasa macam tak nak hidup kan. Sebab tak ada keuangan yang kita boleh pegang. Itu salah satulah perkara yang mungkin menjadi contoh yang terbaik sebenarnya. COVID tu memang betul-betul mengajar kita tuan-tuan waktu itu tentang pentingnya ada simpanan dana kecemasan. Simpanan yang selalu kita sebut, kita kena ada dana kecemasan 3 bulan gaji. 3 bulan gaji penting. Jadi sebenarnya Ramadan ini juga mendisiplinkan diri kita untuk mungkin kalau kita sebelum ni tak ada dana kecemasan 3 bulan gaji, kita boleh mulakan dia waktu Ramadan tuan-tuan. Mr. Montero Masya Allah, Mr. Montero dah masuk dah kelas kita. Ini rakan dia tuan-tuan daripada Singapura. Selalu cikgu sebut kalau orang-orang Malaysia tak ambil peluang, sebenarnya satu kerugian. Sebab Mr. Montero yang berada dekat Singapura tuan-tuan, tetap simpan emas dekat PG tuan-tuan. Sebab apa? Sebab itu adalah satu peluang sebenarnya untuk kita tambah kita punya keuangan kita, tambah kita punya simpanan kita dalam keadaan yang lebih mudah tuan-tuan. Kita nak simpan 1,000 susah tuan-tuan, tapi kita simpan 1 dinar. Itu yang selalu cikgu ceritakan dengan orang. Sebab apa? Sebab cikgu bermula dengan simpan 1 dinar waktu tahun 2019. Cikgu mula tahun 2018 tuan-tuan, simpan 1 gram waktu itu harganya 185. Dan hari ini kalau kita lihat 1 gram yang sama tuan-tuan, harganya dah jadi 600. Hari ini 682 tak silap tadi kita tengok. Hari ini 1 gram 1 gram emas. 1 gram emas. Ada orang cakap, Cikta, ni bulan puasa Cikta pun cerita pasal emas ke? Ya, kita cerita pasal emas sebab emas itu adalah satu disiplin. Satu disiplin kita kekang kita punya nafsu untuk berbelanja. Apa yang kita dapat tu daripada yang kita simpan tu tuan-tuan, yang kita orang kata disiplinkan diri untuk hemah berbelanja tu, kita alihlah kepada simpanan emas. Itu pun bentuk simpanan. Kalau kita letak dekat bank, mungkin kita kata, nampak duit, kita nak pakai. Tapi kalau dia nampak dalam bentuk gram emas tuan-tuan, kita akan lebih disiplin. Itu yang kita belajar sebenarnya. Jadi hari ini tuan-tuan, harga 1 gram emas RM682 untuk 1 gram. Dan kalau kita simpan RM100, kita dapat dalam 0.1466 gram emas. Itu yang mungkin Puan Ruby yang baru masuk. Kalau contohnya kita tak pernah dengar pun tentang simpanan emas tuan-tuan, simpanan emas di PG ni kita boleh mula serendah RM100. Kita selalu bayangkan kita nak beli emas kena ada modal yang besar tuan-tuan. Tapi sebenarnya kita boleh mula serendah RM100. Ada yang tanya Cikta, kenapa RM100? Saya simpan dekat bank tu cuma RM10 aja Cikta. Cikta kata betul lah RM10. Tapi awak bayangkan kalau RM10 awak simpan, berapa lama awak nak dapat 1 gram? Cikta suruh dia fikirkan balik tuan-tuan. Memang dia boleh simpan. Kalau simpan RM10, kita simpan RM100 pun kita dapat 0.1466 gram. Kalau tuan-tuan simpan RM10, tuan-tuan akan dapat 0.01466. Dia ada kosong lagi kat depan tu. Jadi nak jadikan dia 0.0 tu, 014 tu tuan-tuan, nak jadikan dia 1 gram, tuan-tuan akan ambil masa bertahun-tahun. Takkan kita nak jadikan diri kita macam tu. Sebab tu kita letakkan harga yang paling asas RM100 yang kita rasa semua orang boleh simpan. Termasuklah orang yang belajar macam Nur Huda tu yang baru masuk kelas tu. Nur Huda tu dia anak Cikta yang baru masuk tahun 1 tahun 1 dekat UKM. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, anak-anak Cikta ni dia beruntung sebab bila dia buka mata je, dia dah ada akaun simpanan dia sendiri. Dia ada akaun simpanan emas junior waktu itu. Sampailah macam Huda dah umur lebih 18 tahun, dia boleh tukarkan akaun dia tu, akaun junior dia tu jadi akaun dewasa. Macam kita, macam yang lain. Dia dah boleh pegang sendiri akaun dia.
Jadi Tuan Rahim kita nampak apa khabar Tuan Rahim pagi ni. Kita nampak juga Deli Deli Adeli. Itu kawan kita juga waktu dekat Melaka dulu. Jadi tuan-tuan, kalau kita dah mulakan simpanan emas, jadi tuan-tuan teruskan saja simpan. Kalau yang belum mula, mulalah hari ini. Sempena hari ini bulan Ramadan tuan-tuan. Awal Ramadan kita boleh ingatkan dia. Oh, hari ini 1 Ramadan saya mulakan simpanan emas saya yang pertama. Alhamdulillah. Jadi kita dah ubah satu disiplin yang lebih bagus untuk kita ingat-ingat. Oh, Ramadan tahun 2026 1 Ramadan waktu tu saya mulakan simpanan emas yang pertama. 10 tahun lepas tu tuan-tuan akan kata, wah, harga hari ni 682 ni rendahnya, dia kata macam tu. Waktu itu mungkin harga dah 1 gram waktu itu mungkin dah jadi 1 gram RM1,000 waktu itu. Jadi kita pun kata, wah, murahnya harga yang awak beli. Padahal hari ini kita kata apa? Mahal je Cik Tah. Dia tak pernah kata murah tuan-tuan. Kalau yang kata murah tu maksudnya dia memang orang jutawan lah mungkin Macam Tuan Samadin Tuan Samadin dia seorang jutawan Cik Tah tahu Jadi tuan-tuan dan puan-puan sebab waktu itu ada perkongsian Tuan Samadin. Kalau Tuan Samadin ada kat belakang Cik Tah, beliau bercerita macam mana boleh pergi luar negara dengan gunakan emas kan waktu itu. Gunakan emas, mak beliau gadaikan emas tu untuk beliau pergi luar negara. Jadi sekarang ni tuan-tuan, beliau rasa nak balas dendam dengan emas. Jadi dengan balas dendam dengan emas tu, beliau jadi orang kaya, banyak emas kan. Jadi itulah yang kita mungkin boleh buat. Jadi untuk Huda Huda boleh kongsi-kongsikan dengan kawan-kawan yang lain juga. Mudah-mudahan kawan-kawan yang mungkin tak mulakan simpanan emas boleh mulakan juga hari ini Bukan kita kata orang yang belajar tak boleh simpan tuan-tuan Sebab bila Cik Tah cerita simpanlah emas, dia akan kata macam ni, Cik Tah, simpan emas tu mahal, saya nak makan pun tak cukup duit. Dia sebut ayat tu tuan-tuan. Itu untuk sedapkan diri sendiri tapi hakikatnya kalau kita selalu gunakan ayat tu tuan-tuan, dia tak membantu pun kita sebenarnya untuk kita ada simpanan. Sedangkan simpanan tu satu yang patut kita adakan. Kita memang wajib adakan tu untuk kita punya dana kecemasan 3 bulan gaji. Jadi apa kaitan je Cik Tah dengan Ramadan, dengan keuangan, dengan disiplin semua tu? Dia sebenarnya Ramadan disiplin untuk kita mengawal nafsu kita tuan-tuan mengawal nafsu kita dari mungkin berbelanja dengan sesuka hatilah dan juga dengan sebab itu dia juga disiplinkan keuangan kita menjadi lebih bagus. Itu kalau kita ambil dari sudut yang bagus tuan-tuan. Tapi kalau kita kata tak apalah, Ramadan pun sama je, bulan lain pun saya memang macam ni Cik Tah. Macam tu maksud dia apa? Awak tak simpan apa-apa ke? Dia kata tak apa. Kalau awak kata awak tak nak menyimpan, itu hak awak. Tapi hak Cik Tah adalah untuk berkongsi ilmu. Jadi kalau kita kata dulu tuan-tuan Cik Tah susah nak menyimpan, Cik Tah selalu kongsi perkara tu. Puan Siti Rohani Puan Siti Rohaini ED, Emergency Department Jadi Puan Siti ni betul, mungkin Puan Siti ni kawan Cik Tah ke? Mungkin bukan juga. Tapi tak apa. Kita tetap tuan-tuan, kita tetap berkongsi ilmu tentang simpanan emas. Sebab kita selalu ingatkan, kita susah nak menyimpan, cuba ubah kita punya cara. Kalau selama ni kita simpan duit tak berjaya tuan-tuan, simpanlah emas. Sebab Cik Tah dah berjaya tuan-tuan Cik Tah dah berjaya ubah. Dulu nak simpan RM1,000 susah tuan-tuan. Tapi Cik Tah simpan 1 dinar. Itu tahun 2019. Cik Tah mulakan 1 dinar yang pertama tahun 2019. Waktu itu harganya RM901. Dan hari ini tuan-tuan, 1 dinar yang sama kita lihat harganya dah lebih. Hari ini harga 1 dinar 2879 dah lebih 2,800. Dah dekat 3,000 sebenarnya untuk 1 dinar yang sama. Jadi Cik Tah kata, kalau Cik Tah dulu susah nak simpan 1,000, Cik Tah simpan 1 dinar. Tuan-tuan pun kalau ada yang masalah nak simpan 1,000, tuan-tuan boleh simpan 1 dinar. Tapi Cik Tah kata dah tak boleh bayar 10 kali.
Tak apalah, tak boleh bayar 10 kali. Awak simpanlah setiap bulan ikut awak punya bajet. Ikut awak punya bajet lah. Kalau bajet awak 100, awak simpan je lah 100. Sampai awak cukup, simpan tu 4.25 gram. Waktu itu awak dah boleh keluarkan 1 dinar. Dan waktu itu simpanan awak dah lebih, Cik Tan yakin tuan-tuan waktu itu dah lebih 3,000 harga 1 dinar. Sebab kalau kita cerita hari ini, harga hari ini RM100 kita dapat 0.1466 gram tadi kita lihat. Jadi 0.1466. Kalau kita buat perkiraan, calculation, kita buat kita bagikan 4.25 tu, 1 dinar tu 4.25 kita bahagikan dengan 0.1466. Itu harga untuk RM100 tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan simpan RM100 selama 29 bulan tuan-tuan. 29 bulan tu 2 tahun 5 bulan. Tuan-tuan akan dapat juga 1 dinar tu. Jangan kata kita beli RM100 tak dapat 1 dinar tuan-tuan. Tetap dapat. Sebab tu Cik Tan sebut, kita simpan emas walau bagaimanapun kecil gaji kita tuan-tuan. Walau gaji kita gaji yang paling asas, kalau kita ada disiplin untuk simpan setiap bulan macam tu, kita boleh juga dapat 1 dinar. 1 dinar simpanan kita waktu itu dah lebih 3,000 tuan-tuan. Takkan kita tak nak? Awak ada pilihan sebenarnya, Cik Tan kata. Awak ada pilihan nak menyimpan ataupun tidak. Jadi kalau awak nak simpan, Alhamdulillah. Abil Lukman. Abi ke? ABI tu punya dia Abi kan? Jadi Abi tu ayah kan? Ayah kepada Lukman mungkin nama dia. Jadi Abang Sultan Cik Tan nampak yang mungkin baru masuk. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Cik Tan selalu sebut, kalau kita nak ubah kita punya kehidupan ataupun pengurusan keuangan kita ke arah yang lebih baik tuan-tuan, tuan-tuan boleh ambil tindakan. Mulakanlah simpanan emas kita hari ini. Sebab Cik Tan tuan-tuan, setiap hari setiap hari Cik Tan bagi satu orang kata apa? Dia mungkin bukan hadiah. Kita anggap itu sebagai satu untuk memberi inovasi pula. Inspirasi. Inovasi tu benda lain tak ada. Maksudnya Cik Tan sama-sama kongsi rezeki nama dia kongsi rezeki. Jadi Cik Tan selalu sebut untuk 5 orang yang pertama yang buat pendaftaran dan buat belian minimum RM100, Cik Tan akan berikan dia rebate RM20. Jadi semalam Tuan Zamri Tuan Zamri dia dapat hadiah tersebut untuk daftarkan 5 orang anak beliau tuan-tuan jadi 5 orang anak dah dapat RM100. Masya Allah, tak ada orang nak beri tuan-tuan kecuali Cik Tan. Cik Tan beri. Jadi tuan-tuan kalau pagi ni tiba-tiba termasuk live Cik Tan dan tuan-tuan kata, wah, mungkin ini permulaan yang bagus untuk 1 Ramadan saya mulakan simpanan emas yang pertama untuk saya dan keluarga saya. Itu mungkin satu yang bagus Tuan Mukid 1977 Tuan Mukid juga kalau dah mulakan simpanan emas, tahniah diucapkan. Kalau belum mula tuan-tuan boleh ambil peluang. Sebab peluang tu datang sekali kan. Sehari ada 5 orang yang bertuah. Jadi 5 orang yang bertuah tu dia boleh DM Cik Tan, cakap Cik Tan, saya tadi masuk live Cik Tan. Jadi saya nak ambil peluang untuk ubah kehidupan saya ke arah yang lebih baik. Saya nak daftarkan untuk saya dan anak-anak saya dan pasangan saya. Masya Allah Kalau itu yang kita ambil tuan-tuan, Cik Tan doakan tuan-tuan akan berjaya dalam simpanan emas ni. Simpanan emas tuan-tuan, kita akan kata apa? Kita tak perasan tuan-tuan, simpanan tu adalah simpanan yang dilupakan Kita simpan dan kita lupa lepas tu. Lepas tu tengok-tengok, oh, saya dah ada simpanan banyak ni ke? Hai Ratu Asam Pedas, apa khabar pagi ni? Ratu Asam Pedas kalau belum mulakan simpanan emas, mulakan simpanan emas hari ini. Dia Ratu ni, Ratu tu bawah Ratu dalam keluarga Sultan kan. Sultan, Raja, Permaisuri. Permaisuri tu samalah dengan Ratu tu. Jadi Cik Tan, aura Cik Tan tu, oh, nama dia Cik Tan juga, Masya Allah.
Bagusnya. Nama dia nama sama dengan nama dengan Cik Ta Jadi yang sama nama tu dia kena juga simpan emas. Sebab Cik Ta dah simpan emas tahun 2018 lagi tuan-tuan. Dan alhamdulillah sebenarnya Cik Ta dah berjaya gunakan emas untuk pergi haji tahun 2024. Jadi selalu Cik Ta kongsi, tuan-tuan, kalau kita selama ni kita simpan tu kita tak pernah rasa pun kita ada simpanan. Cuba tuan-tuan sekali simpan dalam bentuk emas. Tadi tuan-tuan, kita tengok balik kita punya akaun-akaun yang lama tu. Sebab apa? Sebab bila kita simpan emas, kita boleh tengok akaun kita yang lama yang belian-belian kita yang lama tu. Sebab kita mula daripada tahun 2018 kan. Dia maksudnya lama lah. Dia sampai dia punya cerita tu order sebelum 27 hari bulan 3 tahun 2021. Jadi order-order yang lama ni pun kita boleh tengok. Lepas tu bila kita tengok, betul lah, masa dulu kan kita beli emas ni, kita boleh beli harga kecil-kecil je. Kita beli waktu tu kan yang kita sebut tu 1 dinar 901. Lepas tu sebenarnya selepas tu kita ada beli lagi 1 dinar harganya 800 lebih pun ada. Bila tengok tuan-tuan. Ada orang cakap Cik Ta tengok sendiri je lah. Cik Ta je lah yang tahu kan. Memanglah Cik Ta je yang tahu. Takkan Cik Ta nak tunjuk kat semua orang kan. Kalau nak jumpa, nak tengok, boleh jumpa Cik Ta sendiri. Cik Ta cakap macam tu. Sebab setiap orang tuan-tuan yang dah ada akaun simpanan. Hai Puan Wendy. Selamat Happy Chinese New Year. Wendy Jadi Cik Ta pun semalam kongsikan juga dengan kawan-kawan yang berbangsa Tionghoa. Cik Ta kata alihkanlah angpau tu jadi apa? Dia angpau tu bentuk duit kan. Duit raya jadi emas raya. Semua ramai yang ketawa je tuan-tuan. Sebab apa Cik Ta kata tukarlah duit raya tu jadi emas raya. Sebab nanti emas raya tu dia nilainya meningkat. Kalau duit tu dia tak meningkat nilainya, Cik Ta kata. Jadi simpanlah dalam bentuk akaun simpanan emas. Puan Wendy Rara, wah nama Rara Hai Rara, apa khabar pagi ni? Bobo, Masya Allah. Kita jumpa semua kartun-kartun hari ni. Jadi Boba ada baby hujung dia. Jadi yang mungkin baru masuk pagi ni, Cita seru tuan-tuan. Cita seru untuk semua tuan-tuan dan perempuan. Mulakan simpanan emas hari ini. Jadikan kita punya Ramadan hari ini disiplin untuk kita. Disiplinkan keuangan kita. Dan dalam masa yang sama kita dapat manfaat daripada apa yang kita buat. Orang yang simpan emas tuan-tuan, dia tak sedar sebenarnya. Sebab Cik Tak ada penyimpan emas yang dia simpan waktu tahun 2021 RM400 tuan-tuan Kalau Cik Pah ada kat belakang. Cik Pah tu dia salah seorang penyimpan emas Cik Ta. Saudara Cik Ta juga. Jadi baru ni bila dia semak semula, simpanan dia nilainya dah lebih RM1,020. Yang asalnya RM400 tuan-tuan. Cik Ta kata memang bukan hanya Cik Ta sebenarnya yang rasa pengalaman tu, orang lain pun yang mula lama dulu tuan-tuan dia boleh rasa pengalaman yang sama Jadi kalau tuan-tuan kata Cik Ta cerita apa ni? Saya tak pernah terbayang pun tentang simpanan emas ni. Jadi sebenarnya tuan-tuan kena mula. Kalau tuan-tuan tak mula, tuan-tuan takkan tahu. Takkan tahu Jadi itulah sebabnya kita selalu kongsikan. Kita kata mulakanlah simpanan emas seawal anak kita ada my kid tuan-tuan. Jadi kalau kita hari ini ramai-ramai daripada Cik Ta punya di belakang Cik Ta ni, yang di belakang tabir ni mungkin yang ada anak-anak yang mungkin kita tak mulakan lagi apa pun akaun simpanan untuk mereka anak-anak kita ni. Tuan-tuan boleh daftarkan percuma saja tuan-tuan. Nanti bila ada duit raya kan, ada duit raya boleh alihkan duit raya tu jadi gram emas tuan-tuan. Cik Ta dah mulakan Cik Ta dah mulakan untuk anak-anak Cik Ta duit raya emas sejak tahun 2020 tuan-tuan. Cik Ta tak bawa pula kat sini tak bawa. Tapi dia sebenarnya Cik Ta simpankan dia 1 gram lah. Setiap kali raya kita akan ada 1 gram. Ini bentuk dia macam ni. Ini bekas dia. Kita simpanlah kat dalam ni tuan-tuan. Contohnya ni edisi raya edisi raya. Yang ni tahun bil entah.
Dia adalah banyaklah edisi raya. Setiap tahun dia ada. Ni contoh. Setiap tahun dia akan ada bentuk yang lain-lain, tuan-tuan. Jadi kita kumpulkan sejak tahun 2020 sampailah tahun lepas, setiap orang anak cipta ada 6 keping. Jadi dia dah ada 6 gram untuk duit raya emas. Macam tu. 6 gram dah banyak dah, tuan-tuan. Kalau kita kira hari ni hari ini 682. Kalau 682 setiap orang anak ada. Kalau kita kira kan, kita kan suka kira. Manusia ni, tuan-tuan, dia tak boleh kalau tak nampak. Dia kena tengok juga. 682. Waktu beli mungkin bukan harganya macam tu, tapi emas ni bagusnya kita akan kira ikut harga semasa. Kalau cipta kalikan dengan 6, tuan-tuan, anak cipta setiap orang ada simpanan. Terbalik. Sekejap Kejap. Setiap orang ada simpanan duit raya saja, tuan-tuan. Duit raya je ada simpanan dalam 4,000. Duit raya je. Dia tak cerita yang lain, tuan-tuan. Tak cerita duit yang ibu dia bagi waktu happy birthday, waktu tiap-tiap bulan kita bagi kita simpankan anak-anak kita tu. Jadi ini duit raya. Cipta kalikan dengan 3 orang anak cipta. Duit raya je, tuan-tuan. Duit raya je ada dalam simpanannya dalam nilainya 12,000. Itu yang setahun sekali simpan 1 gram. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan kata, cipta tak boleh jadi ni, saya pun nak simpan juga. Mulakanlah simpanan tu hari ni. Puan Farah, apa khabar Puan Farah? Puan Nadia, apa khabar pagi ni? Jadi tuan-tuan dan puan-puan 7.46 ni, sebenarnya waktu-waktu sekarang kalau dekat rumah ni dah siap-siap nak pergi kerja dah. Tapi hari ini sempena 1 Ramadan, cipta ambil cuti. Supaya cipta boleh berpuasa di kampung. Berbuka di kampung cipta, bersahur di kampung suami. Jadi itu hari ini punya cerita. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi, cipta buka untuk 5 orang yang terawal untuk rebut peluang, daftar dan buat belian minimum RM100, dan lepas tu tuan-tuan boleh claim dengan cipta rebate RM20 untuk setiap orang. Ada 5 setiap hari 5 cipta bagi tawaran tu tawaran tu untuk yang nak ambil lah. Kalau tak nak ambil tak ada masalah. Duit tu selamat kan. Duit tu selamat. Itu untuk kita kongsi rezeki Jadi sebenarnya, tuan-tuan, kita akan disiplinkan diri kita kalau kita rasa itu penting. Kalau kita rasa simpanan kita tu penting, kita akan buat. Tapi kalau kita fikir, apalah nak simpan-simpan ni, nanti kita dah meninggal, kita tak guna pun duit-duit kita tu. Macam tu ada orang. Cipta kata memang betul lah. Itu kalau ambil pandangan macam tu. Tapi awak bayangkan, kalau duit yang awak ada tu, dia letakkan, contoh kita buat sedekah jariah kan. Lepas tu kita boleh menjadi pembayar zakat kan, pembayar zakat emas. Jadi perkara-perkara itu akan dapat kita gunakan waktu kita dah tak ada. Sama juga, tuan-tuan, ilmu yang bermanfaat yang kita tinggalkan, kalau orang amalkan, dia juga akan menjadi sedekah jariah untuk kita juga, mudah-mudahan Jadi mungkin itu sajalah untuk hari pertama Kita recap balik. Hari pertama tajuk kita adalah emas untuk kita apa? Ramadan. Kita kata Ramadan disiplin dan keuangan kan. Ramadan kita disiplinkan nafsu kita dan kita disiplinkan keuangan kita. Jadi Ramadan tu dia kena ada kesan lah kat situ tuan-tuan. Kalau Ramadan yang sama setiap tahun kita ulang saja perkara yang sama, tapi tak ada penambahbaikan yang kita buat untuk diri kita ataupun untuk keluarga kita, kita akan berada di takut yang lama, yang sama, tuan-tuan. Kalau selama ni kita mungkin susah nak menyimpan, kita pun tak ambil tindakan untuk ubah kepada cara yang lebih bagus, tuan-tuan pun tak akan berubah juga dari segi pengurusan keuangan ke arah yang lebih baik. Kalau tuan-tuan ambil tu dan tuan-tuan kata saya nak mulakan hari ini contohnya, tuan-tuan akan dapat mengubah kehidupan ke arah yang lebih baik. Kenapa kita kata macam tu? Sebab yang bercakap itu adalah orang yang pernah buat, tuan-tuan. Hai Tuan Amin, Masya Allah, Tuan Amin baru masuk kelas. Tuan Amin ni salah seorang juga yang selalu berkongsi, tuan-tuan. Sebab beliau dah mulakan lebih awal.
Tuan Amin, hari ini hari ini hari apa? Hari Khamis, bukan Jumaat pula kan. Hari ni Khamis. 1 Ramadan Puan Salasia Ramli. Waalaikumsalam Tuan Amin. Salam Ramadan Selamat menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini lebih bagus daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Dan semoga tajuk kita hari ini Ramadan, disiplin dan keuangan. Jadi kita punya mengubah disiplin kita ke arah yang lebih bagus lah. Jadi Tuan Amin boleh bagi tahu juga dekat kawan-kawan Cipta offer hari ini kita punya untuk 5 yang pertama mendaftar dan buat simpanan minimum RM100 boleh claim rebate RM20 seorang. Semalam 5 orang yang pertama yang pertama untuk tahun untuk hari semalam dia dah dapat dia punya rebate tu. Jadi memang betul. Memang betul korang ada yang tanya, Cipta betul ke Cipta bagi tu? Betul lah Cipta bagi. Cipta kata nak kongsikan. Cipta kongsilah. Cipta tetap tunaikan janji tuan-tuan. Bukan bagi rakyat je tunaikan janji. Jadi itu sajalah mungkin untuk tuan-tuan dan perempuan yang dah mungkin berkongsi ilmu daripada pagi tadi. Mudah-mudahan ilmu yang kita kongsikan pagi ni tuan-tuan, kalau susah nak simpan tuan-tuan, boleh simpan. Boleh mulakan simpanan emas. Sebab apa? Kita boleh mula simpan serendah RM100. Kalau kita simpan RM100 setiap bulan selama 2 tahun, 5 bulan, tuan-tuan boleh dapat 1 dinar yang pertama. Dan waktu itu mungkin simpanan tuan-tuan dah lebih RM3,000 tuan-tuan. Sebab hari ini harga 1 dinar tu dalam RM2,800. Jadi kalau 5 tahun lagi tuan-tuan, 2 tahun lagi akan datang, kita yakin jumlah itu akan lebih daripada itu. Jadi kita rasa itu saja perkongsian pagi ni. Mudah-mudahan ada kebaikan di situ. Salam Ramadan untuk semua. Ramadan disiplinkan nafsu kita tuan-tuan dan disiplinkan keuangan kita ke arah yang lebih baik. Jadi simpanlah emas. Sebab apa? Sebab emas itu dia nilainya meningkat mengikut masa. Kita tak payah buat apa-apa tuan-tuan. Kita tak payah buat apa-apa. Yang penting kita simpan dan simpan saja. Okey? Jumpa lagi esok insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum.